Hello, technical European. Hari ni kita nak terangkan nozzle check. So, kepentingan nozzle check ni, sebab kita nak check equipment. Kita nak check equipment, kita nak check link, elok-elok. So, kita pentingnya nozzle check. Ni adalah contoh-contoh print, result, nozzle check. So, kepentingan nozzle check ni, first sekali, yang sudah penting, satu adalah kita nak check kualiti cetakan kita. Lepas tu, kedua, kepentingan nozzle check ni adalah kita nak tengok kalau ada apa-apa masalah dan kesihatan pada mesin kita. Okay, so dengan ini, kalau nozzle check kita okey, so kita boleh jaga kualiti print result kita. Okay, so sekarang kita nak check print result, nozzle check. So first, biasanya kita buat nozzle check ni sebelum kita hasilkan apa-apa cetakan lah. Okay. So first kali, kita pastikan ada cetakan kita yang masam ni. Lepas tu kedua, kita kena guna PVC-nya. Berapa kita pakai PVC sebab kita nak tengok colour. Kita nak tengok colour hitam, biru, kuning, merah, lepas tu putih dengan UV. Okay, so ni butang check. Kat sini lah untuk kita check nozzle lah. Kita dah print di sini, lepas tu kita boleh terus, kita akan print je. Okay, ni contoh-contoh nozzle check. So first sekali kalau kita tengok kat sini dekat bahagian putih lah. Kita boleh tengok. Dekat bahagian putih ni, so kalau macam ni kebiasaan dia berlaku sebab ada okay. So kalau ada jadi macam ni, biasanya first step kita boleh buat adalah cuci, lepas tu print balik nozzle check. Lepas tu kita cuci dan print balik nozzle check. Lepas tu sampai kita dapat result yang okey lah. Okay, so kesimpulannya lepas kita dah print 3 kali, lepas tu kita pun dah print nozzle check 3 kali. So kita boleh tengok kat sini dia ada improvement. So boleh tengok kalau kebiasaannya dia ada bahagian isu-isu dekat tempat-tempat yang berbeza. So kalau tempat-tempat berbeza ni dia bukannya tempat yang sama, so bermaksud printer okey. Okay, so waktu bila kita buat nozzle check ni? Okay, nozzle check ni first kita perlu buat adalah waktu pagi, waktu kita nak start print. So lepas tu kedua, kalau kita dah ada tengah run proses printing tu, tiba-tiba ada colour lari ke, ada apa-apa isu je. So waktu ada apa-apa isu je, kita perlu buat nozzle check.